semua 10 barang RM100 je. Ya, nak jual ke nak sedekah? Since I dah lama tak make up, so I nak try buat trend my makeup look type. Kita tengok jadi ke tak jadi. Apply primer dulu. This one, gripping primer. Ya Allah, supaya muka korang tak kering and dia tak crack. So glow macam ni. Dot. Dot. Untuk colour purple ni, I nampak dia dab dekat area sini. Sini. Dab. Foundation ni lah paling ramai orang review and hype dekat TikTok. Tapi I baru nak cuba. Oh, macam ni ke buka dia? Faham. Dah swatch 3 coat. This one coat warm natural, fair and medium light. Untuk coat I ambil warm natural. Kita blend dulu. I pun tak nak pakai banyak. Yang I dah swatch tadi, I nak blend satu muka terus. Dapat sekali contour stick. Oh my god. Sebab colour dia tak terlalu gelap. So you boleh blend je ikut suka hati you. I lagi suka after I apply contour. Sebab dia tone down ke I punya foundation yang cerah tadi. So muka I nampak fair. My favourite part actually eyebrow. Tapi I tak reti buat kening sebenarnya. Paling I suka bila dia datang sekali dengan sharpener. Sebab I memang suka pakai pensel. Tapi disebabkan dia punya sharpener ni tak ada, kadang I tak terpakai. And finally kita nak try dia punya eyeshadow. And pakai coat pancake. Ujung je. And I nak try cake glitter. Nampak tak? Okay, I suka dia punya glitter. For eye corner, I pakai coat Maracon. Cantik. I lupa ke wujud dah loose powder ni. Sebab I jarang pakai loose powder. This time kita tengok loose powder ni okey ke tak. Untuk pakai loose powder, jangan terus dab. Korang sapu dulu dekat tangan, bagi rata. And then dab dekat area bawah mata macam ni. This is before and this is after. Nampak tak perbezaan dia? Jarang kan brand nak keluarkan lip contour macam ni. Contour ni sama kala dengan lips eye. Last but not least, kita nak pakai dia punya setting spray. Patutlah viral sangat dia punya setting spray. Tengok tu, glowing. Cantik. Ni I pakai coat tiramisu. Even I pakai produk yang harga 10 barang RM100 je. Nampak fancy, nampak mahal. Tolonglah pergi beli sebab murah sangat produk dia. Korang boleh rate lah I punya makeup, I punya full face makeup untuk hari ni.